Sebab aku jenis manusia yang bukan jenis nak suka pergi jilat-jilat. Hello, ni lepak cari job. Tak, aku tak suka macam tu. Orang nak panggil lah. Aku baik dengan semua orang. Kalau hang nak panggil aku tak suka macam nak berkawan rapat sebab something. Aku tak suka macam tu. Percaya pada rezeki tu. Kalau aku tak percaya pada rezeki, aku masuk Raja Lawak 2007, sekarang 2025. Aku masih ada dekat industri lagi. Betul. Popular tak popular itu adalah rezeki. Tapi hang masih lagi ada kat industri. So syukurlah. Sikit banyak tu rezeki hang. Betul. Itu rezeki hang. Aku tak fikir popular weh. Kalau orang cakap Raja Lawak tak kenal, tak ada hal. Kau tak kenal aku pun tak apa. Janji aku ada job. Ada job betul. Itu je. Kita struggle orang bukan tahu pun. Orang tak tahu aku belakang aku berapa banyak utang ke apa. Orang tak tahu struggle aku. Tapi dalam industri hang minat benda tu, buat je lah.